Namaku Aisyah. Umurku 26 tahun. Sudah berkahwin. Suamiku, Ami, terpaksa merantau ke Johor Bahru atas urusan kerja. Hampir 8 bulan dia di sana. Aku pula memilih untuk tinggal di sebuah kampung kecil di Perak, kampung yang tenang dan jauh dari kesibukan Kuala Lumpur. Kampung itu bernama Lenggong, tempat yang penuh dengan sejarah dan udara segar yang menenangkan. Sewaktu Ami tiada, aku tidak mahu duduk seorang diri di rumah ibu bapa kami di Kuala Lumpur. Lagi pula, tinggal seorang diri di rumah itu bersama ibu dan abangku, Azman, memang tidak pernah menjadi pilihan hatiku. Jadi, selepas Ami berangkat ke Johor, aku membuat keputusan untuk berpindah ke rumah ibu di Lenggong. Setidak-tidaknya, aku tidak keseorangan. Ibu dan Azman tinggal di sebuah rumah kayu lama yang dipenuhi dengan kenangan manis tetapi tetap hangat dan selesa. Sekitar sebulan setengah yang lalu, makcikku, Kak Hana, datang bersama anak perempuannya yang berumur 12 tahun untuk tinggal bersama kami sementara Kak Hana menjalani rawatan di klinik daerah. Dia berasal dari Kuala Kangsar, tapi kerana rawatan, terpaksa menetap di sini buat sementara waktu. Ibu sudah menyediakan bilik kecil yang comel untuk anak buahku itu. Duduklah di sini, sayang. Nak buat apa saja pun, tak ada hal, kata ibu sambil tersenyum manis. Aku pula masih tinggal di bilikku sendiri. Ibu, Azman dan aku, semuanya ada bilik masing-masing. Kak Hana dan anaknya juga diberi bilik yang selesa. Suatu malam, sewaktu aku sedang sembang santai dengan ibu, aku bertanya, "Mak, kakak tidur mana sekarang ni?" "Bilik kakak kecil sangat kan?" Ibu sambil tersenyum, "Mana-mana pun boleh, tapi kalau sakit belakang, tidur kat ruang tamu tak eloklah." Aku cuba menawarkan, "Kalau macam tu, Mak tidur bilik kakak J, kakak tidur bilik Azman." Ibu sempat menolak, "Tidak, Mak tidur bilik Mak J. Bilik kakak kecil sangat." Ketika kami masih berbincang, Azman masuk ke dalam bilik dan tiba-tiba dia berkata, "Bilik saya besar, korang duduk situ je lah." Aku sebenarnya yang mula-mula cadangkan idea itu, supaya aku dapat kongsi bilik dengan abang, dan ibu boleh tidur di biliknya sendiri. Azman setuju juga. Kami anggap ini cuma sementara. Malam-malam awal semuanya berjalan lancar. Tapi lama-kelamaan, aku mula perasan sesuatu yang aneh. Azman mula memanggil namaku dalam tidur, dengan nada yang agak tinggi dan pelik. Aku tidak fikir dia berniat jahat. Mungkin dia sekadar mahu pastikan aku betul-betul tidur. Tapi sikapnya semakin lama semakin mengganggu. Suatu malam, Azman cuba mengangkat sedikit kain aku yang menutup tubuh. Aku pura-pura mata terbuka dan buat-buat nampak dia, tapi aku tidak bagi respon. Rasa tension dan takut mula menjala dalam dadaku. Dia mula mengangkat dan menarik selimutku tanpa izin. Aku masih berpura-pura tidur sambil berdoa dalam hati. Niat aku cuma mahu lindungi diri sendiri. Akhirnya, aku tidak tahan dan bertanya dengan suara tegas tapi perlahan, "Abang, apa yang abang buat ni?" Wajah Azman tiba-tiba merah padam. "Tak ada apa, cuma kemaskan baju je." Aku terus berterus terang, "Abang tahu tak, ini bukan betul. Saya kakak abang, jangan pandang saya macam tu." Dia diam, tunduk pandang lantai. Aku tanya lagi, "Kenapa abang tak jawab? Tak nak kata apa ke?" "Kadang-kadang saya tengok benda pelik-pelik. Saya takut sendiri, Aisyah. Saya hilang kawalan," katanya perlahan. Aku cuba faham, tapi hati aku penuh dengan rasa pelik dan takut. Aku tahu keadaan ini serius. Bila Ami pulang nanti, aku pun tak tahu macam mana nak ceritakan hal ini. Haruskah aku beritahu ibu, atau simpan saja rahsia ini? Paling menakutkan, pintu bilik Azman masih tertutup rapat. Tapi aku selalu tertanya-tanya, apa sebenarnya rahsia yang dia sembunyikan di sebalik pintu itu?
Aku duduk di bilikku, perlahan-lahan menutup pintu. Jantungku berdegup kencang. Aku memakai piyama putih nipis yang bahunya sedikit terbuka, kelihatan anggun tapi tetap sopan. Anting mutiara kecil bergayung perlahan di telingaku, manakala kakiku berselipar nipis berwarna merah jambu. Dari bilik Azman, kedengaran bunyi-bunyi aneh yang memecah keheningan rumah. Aku cuba menenangkan diri, sambil teringat pandangan Azman yang penuh rahsia dan ibu yang mungkin sudah mula perasan sesuatu. Tidur di bilikku kini tidak lagi memberi rasa selamat. Aku terhimpit antara rasa takut dan ingin tahu. Apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah tenang di Lenggong ini? Pagi menjelang, cahaya matahari meresap lembut melalui langsir jendela. Ibu berada di dapur, sibuk menyediakan kopi dengan jubah biru bercorak bunga yang longgar dan selesa. Rambutnya yang ikal dan agak kusut tetap memancarkan aura kecantikan alami. Azman pula duduk di sudut ruang tamu, memakai t-shirt dan seluar sukan. Matanya tidak lepas memandang ke arahku sambil memegang cawan kopi. Pandangannya bercampur antara rasa bersalah dan ingin tahu. Ibu berbual ceria di meja makan. Aku hanya diam meminum teh. Namun di dalam kepala, aku masih terperangkap dalam malam yang penuh teka-teki itu. Apa yang berlaku antara aku dan Azman terlalu rumit untuk dijelaskan. Kenapa diam, J? Aisyah? Tanya ibu sambil memandang tepat ke mataku. Aku okey, J. Mak, jawabku sambil tersenyum nipis dalam hati. Sebenarnya, itu pembohongan terbesar aku buat saat itu. Aku keluar berjalan-jalan di lorong-lorong kecil Lenggong yang beralas batu-batu lama. Angin sepoi-sepoi meniup rambutku yang terurai. Suara riang kanak-kanak bermain mengisi udara. Aku terfikir, betapa hidup ini singkat dan rapuh. Kisah yang aku alami ini tidak layak berlaku di kampung yang indah ini. Ketika aku pulang ke rumah petang itu, pintu bilik Azman separuh terbuka. Kami bertembung pandang. Ekspresi penyesalan dan rasa bersalah di wajahnya tidak mampu aku elak. Aisyah, boleh kita bercakap? Bisiknya. Ada banyak perkara nak dibincang, tapi aku paling nak faham kenapa abang buat macam ni, jawabku. Ketika aku menutup pintu bilikku, ada harapan kecil menyala dalam hati. Mungkin malam itu akan menjadi permulaan sesuatu yang baru. Namun, malam semakin larut dan suara aneh mula kedengaran di dalam rumah. Seolah-olah drama cinta lama sedang berada di kemuncak klimaksnya. Rahsia di belakang pintu itu seakan mahu terkuak sedikit demi sedikit. Lampu meja di bilikku memancarkan cahaya kuning samar. Aku memakai niche tigun hitam rendah yang menutup lutut. Rambutku bergelombang jatuh lembut di bahu. Selipar merah nipis berbanding dengan kain malamku. Setiap langkah mengeluarkan bunyi klik-klik yang halus. Ada rasa cemas bercampur tarikan misteri yang membuatkan aku tidak dapat berenggang dari situasi itu. Pintu bilik perlahan terbuka dan Azman masuk. Dia memakai t-shirt hitam longgar dan seluar jin lusuh. Wajahnya kelihatan penat, matanya penuh konflik. Boleh saya duduk? Bisiknya. Aku angguk. Jarak di antara kami berkata lebih daripada perkataan. Dia menarik nafas dalam dan mula bercerita tentang pergolakan hatinya, tentang ketakutan dan kekeliruan yang dia alami. Aku cuba memahami, tapi hati aku penuh dengan dilema. Ini kegelapan abang, kataku. Tapi ini mimpi ngeri aku. Dia tersenyum kecil. Mungkin kisah kita macam drama Karaseda Desi Melayu. Tapi saya bukan hero, Aisyah. Aku tertawa kecil, kerana itu lawak yang tak disangka. Tapi kemudian wajahku kembali muram. Macam mana nak cerita pada ibu? Atau Amir? Dia menatap aku dan berbisik. Mungkin rahsia terbesar adalah bagaimana kita nak terangi bayang-bayang ini. Malam itu, rumah kami penuh dengan aura pelik. Angin lembut dari jendela membawa suara daun bergesil.
Lampu jalan yang berkelip-kelip memantulkan bayang-bayang misteri di dinding. Di tengah kerisauan dan keberanian, aku tahu ini baru permulaan. Tiba-tiba, bunyi kuat dari pintu depan mengejutkan kami. Ada sesuatu yang tersembunyi di luar. Pandangan Azman penuh ketakutan, sama seperti aku. Dengan hati berdebar-debar, aku melangkah ke pintu. Apa yang menanti di luar itu, aku belum tahu. Tapi satu perkara pasti, cerita ini akan terus berlanjut, dan rahsia yang terkunci akan mula terbuka. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang bercampur baur takut, cemas, tapi juga sedikit teruja. Cahaya mentari yang masuk melalui tingkap bilikku memantulkan corak daun di langsir. Aku memakai baju kurung moden berwarna merah jambu lembut dengan sulaman halus di dada. Kainnya memeluk pinggangku dengan kemas, menampakkan lengkung tubuhku yang sederhana tapi anggun. Di kaki, aku mengenakan selipar kulit berwarna coklat muda yang sudah hampir lusuh, kerana aku lebih suka keselesaan daripada bergaya. Di dapur, ibu sedang sibuk mengisar kopi dengan mesin lama yang berdengung perlahan, sambil mengenakan baju kurung biru laut bercorak bunga kecil dan tudung bawah putih yang dililit kemas di kepala. Wajahnya kelihatan penat, tetapi sinar kasih sayang tidak pernah pudar dari matanya. Azman pula duduk di meja makan, memakai kemeja lengan pendek warna kelabu dan seluar selik hitam. Rambutnya sedikit berantakan seolah-olah baru bangun tidur. Matanya yang coklat gelap itu tidak lepas memerhatikan aku dari sudut mata. "Pagi, Aisyah," katanya dengan suara rendah, cuba menyembunyikan kegelisahan. Aku mengangguk, cuba senyum mesra. "Selamat pagi, Abang." Ibu memecah keheningan. "Semalam aku nampak macam ada sesuatu yang berat di hati korang berdua. Nak cerita tak?" Aku terdiam sejenak, menelan air liur. Memang tidak mudah untuk membuka kisah ini. Tapi aku tahu, semakin lama aku menyimpan, semakin dalam parut yang akan tercipta. Abang Azman ada masalah yang dia tak berani cakap. Aku mula bercerita perlahan-lahan. Saya pun rasa macam ada sesuatu yang pelik sejak akhir-akhir ni. Ibu hanya mengangguk. Wajahnya berubah serius. "Ini rumah kita. Jangan biar rahsia jadi racun dalam keluarga." Azman menarik nafas panjang. "Saya minta maaf, Aisyah. Saya tak tahu macam mana nak jelaskan." Aku cuba tenang. "Abang boleh cuba. Kita keluarga. Tak ada yang tak boleh dibincang." Azman menggiling. "Kadang-kadang, perkara yang paling susah nak cakap adalah yang paling penting." Aku tersenyum pahit. "Macam kau tengah main teka-teki silang katakan?" "Tapi aku tak suka main permainan yang bikin aku sakit kepala." Ibu ketawa kecil. "Aisyah ni memang pandai buat lawak, walaupun hati berat." Mendengar itu, suasana jadi sedikit ringan. Tapi aku tahu, masalah kami belum selesai. "Kamu ingat lagi masa kita kecil, selalu main sorok-sorok dekat kebun belakang rumah?" Aku cuba mengalihkan topik. "Abang selalu tak jumpa aku sebab aku pandai sembunyi." Azman tersenyum. "Yalah, tapi aku selalu jumpa kau kat tempat yang tak disangka." Aku ketawa perlahan. "Macam sekarang ni lah, abang sorok rahsia, aku sorok perasaan." Kami bertiga saling pandang, seakan memahami bahawa keluarga adalah tempat paling selamat, walaupun rahsia terbesar sedang menunggu untuk dibongkar. Tiba-tiba, bunyi ketukan halus di pintu membuat kami terkejut. Aku bangun perlahan dan membuka pintu. Di hadapan pintu berdiri seorang lelaki tua berbaju batik lusuh dan berselendang kain pelikat. Wajahnya penuh dengan garisan pengalaman hidup. "Assalamualaikum. Saya Pak Den, jiran lama. Maaf ganggu pagi-pagi ni," katanya dengan suara serak tapi mesra. Ibu segera menghulurkan tangan. "Waalaikumsalam Pak Den. Masuklah." "Apa khabar?" Pak Den masuk dengan langkah tenang, membawa bau tanah basah selepas hujan. Dia mengelap peluh di dahi dengan sapu tangan lusuh. "Saya dengar ada cerita pelik dekat sini."
Rumah lama macam ni, memang banyak rahsia tersembunyi. Saya pernah dengar cerita dari mak saya yang dulu tinggal di kampung ni, tentang sebuah bilik yang tidak boleh dibuka. Betul ke? Pak Den bertanya sambil memandang Azman. Azman terdiam, aku pula menelan liur. Ibu menatap kami berdua, seolah menanti jawapan. Aku berbisik dalam hati, aduh, macam drama Melayu pula ni. Kalau ini filem, mesti ada muzik latar yang mendebarkan. Pak Den tersenyum sinis. Kalau betul ada bilik rahsia tu, jangan main-main. Kadang-kadang yang tersembunyi itu yang paling berbahaya. Kami bertiga saling pandang. Suasana menjadi semakin tegang. Aku cuba memecahkan suasana. Pak Den, kau ni macam watak misteri dalam cerita seram pula. Pak Den ketawa kecil. Kalau betul cerita seram, jangan takut. Kita hadap sama-sama. Aku mengangguk, walaupun hati berdebar. Ternyata, kehadiran Pak Den membuka satu pintu baru dalam kisah yang sudah lama tersembunyi. Dan aku tahu, petualangan ini baru sahaja bermula. Di sebalik senyuman Pak Den, tersimpan rahsia yang bakal mengguncang hidup kami semua. Apakah bilik rahsia itu benar-benar wujud? Dan apa yang tersembunyi di dalamnya? Aku masih belum bersedia untuk jawapan itu, tapi aku tahu, aku perlu hadapi semuanya demi keluarga, demi diri sendiri. Langit di luar mulai cerah, tapi di dalam hati aku, gelap masih menyelimuti. Dan bayang-bayang masa lalu mula menari-nari di sekeliling rumah tua ini, mengundang aku untuk menyelami rahsia yang tak pernah aku duga. Malam itu, suasana di rumah terasa semakin berat seperti awan gelap yang menggantung rendah di langit kampung Lenggung. Aku duduk di ruang tamu, mengenakan baju kurung moden warna biru lembut dengan motif daun yang halus. Kainnya melirit hingga ke buku lali, membentuk lipatan yang anggun mengikut setiap gerakanku. Kakiku disarungkan kasut selipar kulit hitam yang sederhana, tapi cukup elegan untuk duduk santai di rumah. Rambutku yang hitam pekat terurai lembut hingga ke bahu, sedikit dibiarkan bergelombang secara semula jadi. Anting-anting emas kecil berbentuk bulan sabit bergoyang perlahan setiap kali aku mengangguk atau menggeling. Di leher, rantai emas nipis menghiasi kulit leherku, memantulkan cahaya lampu ruang tamu yang malap. Azman duduk di kerusi berlengan, pakaiannya masih sama seperti petang tadi, baju kemeja lengan pendek kelabu dan seluar slik hitam. Wajahnya yang kelihatan letih dan penuh beban itu kini semakin kusut. Dia memandang aku dengan pandangan yang suka aku tafsirkan antara penyesalan, kebingungan dan takut. Ibu pula sibuk menyediakan teh tarik di dapur, aroma kopi dan teh yang bergabung memenuhi ruang rumah, menghapus sedikit ketegangan yang mula melingkari suasana. Azman, abang rasa dah sampai masa kita buka cerita ni dengan jujur. Aku memulakan bicara dengan suara perlahan tapi tegas. Aku tak mahu lagi rahsia ni menyekat hubungan kita sekeluarga. Dia menggeling. Aku takut, Aisyah. Takut kalau semua ni rosakan keluarga kita. Aku tersenyum pahit. Kadang-kadang, takut tu normal. Tapi kalau takut tu buat kita bersembunyi, takut tu yang buat kita kalah. Azman menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan cuba ceritakan. Tapi jangan marah, ya? Aku angguk. Takkan marah, sebab aku sayang abang. Dia mula bercerita tentang bilik rahsia di rumah lama kami yang terletak di belakang, pintu yang sentiasa terkunci, dan suara-suara aneh yang kadang-kadang kedengaran pada waktu malam. Dia mengaku pernah cuba buka pintu itu, tapi selalu terdorong untuk berhenti kerana rasa takut yang sukar dijelaskan. Aku teringat balik kata-kata Pak Den tadi petang tadi. Kadang-kadang yang tersembunyi itu yang paling berbahaya. Aku cuba buat lawak. Kalau bahaya sangat, kita pasang lampu Kalimantan kat situ. Takut-takut hantu takut nak datang. Azman ketawa kecil. Kalau hantu takut lampu Kalimantan, kita pun boleh tidur lena. Tertawa kecil kami seketika memecah kesunyian. Tapi aku tahu,
Di balik tawa itu, ada ketegangan yang masih belum terungkai. Tiba-tiba, telefon di meja berdering. Ibu cepat-cepat menjawab. Suaranya berubah serius bila mendengar. Aku dan Azman saling berpandangan. Ibu cakap apa? Aku bertanya. Itu Pak Dan. Dia nak datang balik dan bawa sesuatu yang penting. Katanya, ada benda dari masa lalu yang mungkin boleh bantu kita faham apa yang sebenar berlaku. Azman mengangkat kening. Benda apa tu, Mak? Ibu menggiling. Dia tak cakap, cuma nak jumpa kita semua malam ni. Aku menarik nafas panjang. Nampaknya malam ini akan menjadi lebih panjang. Azman mengusap rambutnya yang sedikit berkerinting. Kalau macam ni, aku rasa kita kena bersiap sedia. Aku ketawa kecil, macam nak pergi ke medan perang pula. Ibu tersenyum. Kalau nak perang pun, kita berperang dengan rahsia, bukan dengan pedang. Malam itu, aku memilih baju kurung moden berwarna merah marun dengan corak bunga kecil di bahagian bawah kain. Potongannya menonjolkan bentuk pinggangku yang ramping dan bahu yang lebar sedikit, memberi kesan anggun dan berani. Kakiku memakai kasut tumit rendah hitam yang sesuai dengan suasana malam yang penuh misteri ini. Azman pula mengenakan baju Melayu warna hitam dengan songkok yang sedikit condong ke belakang, kelihatan lebih dewasa dan serius. Ketika Pak Den tiba, dia membawa sebuah kotak kayu lama yang penuh dengan debu dan kesan usia. Tangannya yang kasar membuka kotak itu perlahan-lahan, mengeluarkan surat-surat lama, gambar hitam putih, dan sebuah buku nota yang kulitnya sudah lusuh. Ayah saya yang simpan semua ni, katanya sambil memandang kami satu persatu. Dia kata, rahsia ni boleh ubah semuanya. Aku menarik nafas dalam-dalam. Kalau begitu, mari kita selami apa yang tersembunyi di dalam kotak ini. Azman mengangguk. Bersediakah kita hadapi kebenaran? Aku tersenyum. Kalau tidak sekarang, bila lagi? Tapi sebelum kami sempat membuka buku nota itu, terdengar bunyi ketukan kuat di pintu depan. Semua terdiam, jantung berdegup kencang. Aku berjalan perlahan ke pintu, membuka dengan penuh hati-hati. Di luar, berdiri seorang lelaki muda berpakaian kemas. Wajahnya berseri tapi ada bayang-bayang kesedihan di matanya. Assalamualaikum, suaranya lembut tapi tegas. Saya Haris, dan saya datang kerana cerita ini belum selesai. Aku menatapnya lama. Rasa ingin tahu dan was-was bersatu dalam dada. Dan di situ, malam yang penuh rahsia semakin dalam, membuka lembaran baru yang tidak pernah kami duga. Apakah Haris membawa jawapan atau malah menambah kekusutan? Aku hanya tahu satu perkara, kisah ini belum berakhir, dan setiap langkah aku membawa aku lebih dekat kepada kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Malam itu, aku berdiri di depan pintu, masih terkejut dengan kemunculan Haris. Dia seorang lelaki Melayu berusia awal 30-an, berbadan sederhana dengan wajah yang tegas tetapi lembut. Pakaiannya kemas, kemeja putih yang diselipkan ke dalam seluar slik hitam, dan kasut kulit coklat yang berkilat seolah-olah baru saja keluar dari pejabat korporat. Namun, ada sesuatu di matanya yang tidak seperti orang biasa, seperti memegang rahsia yang berat. Aku mengenakan baju kurung moden rona hijau zamrud yang memeluk tubuhku dengan anggun, lengan 3 suku yang dihiasi sulaman bunga kecil di hujungnya. Tudung bawal sutera berwarna coklat muda melengkapkan penampilanku. Di kaki, aku memakai kasut tumit rendah berwarna nude, cukup untuk menambah keyakinan tanpa mengorbankan keselesaan. Assalamualaikum, Haris. Apa yang boleh saya bantu? Tanyaku sambil membuka pintu lebih luas. Dia membalas salam dengan senyuman tipis. Waalaikumsalam, Aisyah. Saya minta maaf datang tanpa jemputan, tapi saya rasa saya ada maklumat yang penting untuk keluarga ini. Aku mengundang dia masuk dengan hati-hati. Azman dan ibu sudah menunggu di ruang tamu. Wajah masing-masing penuh tanda tanya. Haris duduk dengan tenang,
mengeluarkan sebuah fail tebal dari begnya. Ini semua dokumen lama yang saya kumpulkan berkaitan rumah dan keluarga Aisyah, katanya sambil menyerahkan fail itu kepadaku. Aku membuka fail itu perlahan-lahan, melihat surat-surat lama, gambar hitam putih keluarga yang sudah pudar, dan beberapa dokumen rasmi yang bertulis tangan dengan tulisan rapi tapi berdebu di mamah usia. Ibu menghela nafas. Ini lebih daripada apa yang kita sangka. Azman memandang Haris dengan penuh harap. Dari mana Haris dapat semua ni? Haris mengangkat bahu. Saya ini cucu kepada Pak Din, jiran lama. Pak Din selalu cerita tentang rahsia dan peristiwa yang berlaku di kampung ini. Saya rasa sudah tiba masanya semua ini diketahui. Aku tersenyum kecil. Nampaknya misteri rumah ini bukan sahaja milik kita, tapi juga milik kampung ini. Pak Den yang baru sahaja masuk membawa secawan teh tarik panas tersenyum lebar. Memang betul, anak-anak. Ada kisah lama yang tak boleh kita biar tersimpan. Kami semua duduk mengelilingi meja, membuka lembar demi lembar dokumen. Ada surat bertarikh puluhan tahun yang menceritakan tentang konflik keluarga, kehilangan orang tersayang, dan janji-janji yang tak tertunai. Ada juga gambar seorang wanita muda yang cantik dengan mata yang tenang namun penuh rahsia. Ini gambar nenek moyang kita, ibu berkata perlahan, matanya berkaca-kaca. Dia adalah kunci kepada semuanya. Aku menatap gambar itu, merasakan getaran yang aneh dalam dada. Seolah-olah wanita itu memanggil aku dari masa lalu. Haris menyambung. Ada satu tempat dalam rumah ini yang tidak pernah dibuka selama puluhan tahun. Tempat itu menyimpan kebenaran yang boleh mengubah hidup keluarga Aisyah. Azman mengerutkan dahi. Kita mesti buka pintu itu? Ya, jawab Haris. Tapi bersiaplah. Apa yang kita temui mungkin bukan seperti yang kita jangka. Aku menarik nafas panjang. Kalau begitu, mari kita hadapi bersama-sama. Dah lama kita hidup dalam bayang-bayang rahsia. Ibu mengangguk. Betul, anakku. Kadang-kadang, cahaya paling terang datang dari tempat yang paling gelap. Ketika kami bersiap-siap untuk menuju ke bilik rahsia itu, aku sempat menoleh ke arah cermin di dinding. Wajahku yang berseri dengan bibir merah jambu dan pipi kemerahan akibat lampu ruang tamu, sedikit berbeza dari biasa. Ada campuran keberanian dan ketakutan yang bersinar dari mataku. Azman berjalan di depan, membuka pintu rumah lama kami yang menuju ke ruang bawah tanah. Bau kayu lapuk dan kelembapan menyambut kami. Lampu suluh di tangan Haris menerangi setiap sudut, menampakkan lukisan-lukisan lama dan perabot yang berdebu. Kami sampai di pintu kayu tebal yang selama ini tertutup rapat. Terdapat ukiran bunga dan corak tradisional Melayu yang halus di sekelilingnya. Hati aku berdegup kencang. Ini dia, kata Haris sambil menghulurkan kunci besi lama. Dari nenek moyang kita. Aku tersenyum getih. Kalau ini filem Melayu, mesti ada muzik latar yang menakutkan sekarang ni. Kami semua ketawa kecil, walaupun ketegangan masih terasa. Azman memasukkan kunci ke lubang dan memutarnya perlahan. Bunyi kunci berputar dalam lubang itu bergema di ruang bawah tanah yang sunyi. Pintu terbuka dengan perlahan, menampakkan sebuah bilik kecil yang gelap dan berdebu. Di tengah-tengah bilik, ada sebuah peti kayu besar yang tertutup rapat. Aku melangkah masuk, tangan menggenggam erat rantai emas di leherku. Bau kayu lama dan debu memenuhi udara. Perasaan campur aduk antara takut dan ingin tahu menyelimuti hati. Ibu berkata perlahan, inilah tempat di mana segala rahsia bermula. Tiba-tiba, dari sudut bilik, muncul bayang-bayang sama yang bergerak perlahan. Aku menahan nafas, menoleh ke arah Azman dan Haris. Siapa itu? Suara aku bergetar. Bayang-bayang itu semakin jelas, menampakkan seorang lelaki tua dengan wajah penuh luka dan mata yang dalam penuh cerita. Aku berbisik, ini bukan sahaja rahsia keluarga, tapi juga sebuah misteri yang tidak pernah kami duga.
Dan di situ, malam itu, kami berdiri di ambang sebuah cerita yang lebih besar daripada diri kami. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Rahsia itu baru sahaja mula dibuka. Malam semakin larut, udara di dalam bilik rahsia itu terasa dingin dan mencekam. Aku berdiri di tengah-tengah, mengenakan baju kurung moden berwarna ungu gelap dengan sulaman halus di bahagian lengan dan dada. Kainnya jatuh lembut hingga ke kaki, menampakkan lengkung tubuhku dengan anggun tanpa terlalu menonjol. Tudung bawah berwarna senada melilit kemas di kepala, menyembunyikan rambut hitamku yang bergelombang. Kakiku memakai kasut tumit sederhana berwarna hitam, yang setiap langkahnya mengeluarkan bunyi tip-tip halus di lantai kayu lama. Di sebelahku, Azman kelihatan semakin tegang. Baju Melayu warna kelabu gelap yang dipakainya sedikit berkedut, tanda kegelisahan yang tidak dapat disembunyikan. Haris, yang masih memegang lampu suluh, memandang ke arah bayang-bayang lelaki tua itu dengan mata penuh tanya. Lelaki tua itu, yang muncul dari kegelapan, perlahan-lahan melangkah ke hadapan. Wajahnya penuh dengan kesakitan dan penyesalan. Pak Din, nama yang aku baru dengar dari jiran kami, mengangguk dengan tenang. Aku pernah hidup di sini. Zaman dulu, suaranya serak dan berat. Ada kisah yang terpaksa aku simpan, tapi masa sudah tiba untuk semuanya terbongkar. Azman mengerutkan dahi. Pak Din, apa sebenarnya yang berlaku? Pak Din menarik nafas panjang. Semua bermula dengan satu kejadian yang mengubah nasib keluarga kita dan kampung ini. Ada pengkhianatan, kehilangan, dan janji yang tidak ditepati. Aku menggenggam erat rantai emas di leher, cuba menguatkan hati. Pak Din, bolehkah kami tahu lebih lanjut? Kami sudah bersedia. Pak Din menggiling perlahan. Cerita ini bukan untuk didengar semua orang. Ia penuh dengan rahsia dan kesakitan. Tapi aku percaya, hanya yang kuat sahaja mampu menerima kebenaran ini. Aku tersenyum pahit. Kalau begitu, kami memang kuat. Kuat untuk hadapi apa jua. Tiba-tiba, pintu bilik rahsia itu tertutup dengan sendirinya, mengeluarkan bunyi kriak yang menakutkan. Cahaya lampu suluh berkelip, mencetuskan bayang-bayang aneh di dinding. Haris memandang ke arah pintu. Ini bukan kebetulan. Aku melangkah ke arah pintu, cuba membukanya, tapi ia terkunci rapat. Nampaknya, kita terperangkap di sini. Aku berseluruh sambil cuba mengurangkan ketegangan. Azman tersenyum kecil. Kalau macam ni, kita kena buat macam dalam filem, cari jalan keluar. Pak Din mengeluarkan sebuah buku tebal dari dalam jaketnya. Ini adalah buku harian nenek moyang kita. Di dalamnya ada petunjuk-petunjuk untuk kita keluar dari sini dan menyelesaikan misteri. Aku mengambil buku itu dengan tangan sedikit bergetar. Kulitnya lusuh dan warna coklat gelap, dihiasi corak ukiran tradisional Melayu yang halus. Aku membuka halaman pertama dan membaca dengan perlahan. Rahsia yang tersembunyi di dalam bilik ini adalah permulaan kepada kebenaran yang telah lama terkubur. Jangan takut dengan bayang-bayang, kerana cahaya akan muncul dari keberanian hati. Aku tersenyum. Nampaknya kita perlu jadi detektif malam ni. Azman ketawa kecil. Kalau kita jumpa hantu, jangan lupa ajak minum teh tarik. Pak Den tersenyum. Kelakar juga kamu ni. Tapi jangan pandang rendah pada sejarah. Kami meneruskan membongkar buku harian itu, yang menceritakan kisah lama tentang keluarga kami yang terlibat dalam perselisihan dan rahsia yang menjejaskan generasi demi generasi. Ada surat-surat cinta yang tidak kesampaian, pengkhianatan yang menyakitkan, dan janji yang dilanggar. Tiba-tiba, aku terdengar suara sayup-sayup dari sudut bilik, seperti bisikan yang tidak dapat difahami. Siapa di sana? Aku bertanya dengan suara gemetar. Bayang-bayang itu kembali muncul, kali ini lebih jelas. Seorang wanita muda berpakaian tradisional Melayu, baju kebaya merah dengan sulaman emas, berdiri di sana. Wajahnya cantik tapi sedih,
Matanya penuh air mata yang mengalir tanpa suara. Aku terpesona. Siapa awak? Wanita itu membuka mulut, tetapi hanya keluar bisikan yang tidak jelas. Aku cuba menguatkan diri. Kami mahu bantu awak. Ceritakanlah. Dia mengangkat tangan, menunjuk ke arah buku harian di tanganku. Aku faham bahawa jawapan yang kami cari ada di situ. Azman menggenggam tanganku. Aisyah, kita mesti selesaikan ini bersama. Aku mengangguk. Ya, kita tak boleh biarkan rahsia ini terus membelenggu keluarga kita. Di saat itu, lampu suluh Haris tiba-tiba padam, menyisakan kami dalam kegelapan mutlak. Bunyi desiran angin dan bisikan semakin kuat, membuat bulu rumah meremang. Aku menarik nafas dalam-dalam. Ini bukan masa untuk takut. Ini masa untuk kita hadapi kebenaran. Azman memegang bahuku erat. Kita bersama-sama. Dalam kegelapan itu, aku dapat rasakan keberanian mengalir dalam darahku, menggantikan ketakutan yang lama bersarang. Dan aku tahu, perjalanan kami baru sahaja bermula. Apakah rahsia wanita dalam bayang itu? Apakah yang tersurat dalam buku harian itu? Dan mampukah kami keluar dari bilik rahsia ini sebelum semuanya terlambat? Malam itu, cerita kami menjadi lebih gelap dan misteri, menguji kekuatan dan kepercayaan kami antara satu sama lain. Namun, aku yakin, hanya dengan keberanian dan cinta, kami dapat menembus bayang-bayang masa lalu. Pagi yang dingin menyinari rumah tua kami dilenggung dengan sinar keemasan yang lembut. Aku bangun dari tidur dengan perasaan berat, mengenakan baju kurung moden berwarna PC yang dipadankan dengan tudung bawal sutera pastel. Kainnya membalut tubuhku dengan kemas, menonjolkan lekuk halus tanpa terlalu menonjol. Kasut bertumit rendah berwarna krem melengkapi penampilanku, membawaku ke ruang tamu dengan langkah perlahan. Azman sudah menunggu di meja makan, mengenakan baju Melayu berwarna coklat muda yang rapi. Wajahnya kelihatan letih, namun matanya penuh dengan tekad yang belum pernah aku lihat sebelum ini. Ibu pula sibuk menyediakan sarapan, aroma nasi lemak dan teh tarik memenuhi udara. Kami duduk bersama, diam seketika sebelum Azman membuka mulut. Aisyah, kita perlu bincang tentang buku harian itu. Ada sesuatu yang aku jumpa semalam. Aku mengangguk. Apa dia, abang? Azman mengeluarkan sekeping kertas lusuh yang dirobek dari buku harian tadi. Tulisan tangan yang pudar itu berbunyi, di balik pintu rahsia, tersimpan kunci masa lalu. Hati yang tabah akan menemui cahaya. Aku menghela nafas panjang, macam teka-teki pula. Ibu tersenyum penuh kasih. Kadang-kadang, hidup ni macam teka-teki. Kita kena sabar untuk cari jawapannya. Aku tersenyum kecil. Betul, Mark. Tapi teka-teki ni buat aku rasa macam dalam drama Melayu, ada plot twist tak terduga. Azman ketawa ringan. Kalau ada, aku harap tak ada hantu muncul tengah-tengah malam. Kami bertiga tertawa kecil, memecah ketegangan yang selama ini menyelubungi. Tiba-tiba, telefon berdering. Aku mengangkatnya. Suara di hujung talian membuat jantungku berdegup kencang. Salam, Aisyah. Ini dari pejabat sejarah Perak. Kami ada maklumat penting mengenai rumah lama keluarga kamu. Aku menatap Azman dan ibu. Nampaknya, kisah ni belum selesai. Kami bergegas ke pejabat sejarah di Taiping, sebuah bandar bersejarah yang penuh dengan bangunan kolonial dan jalan-jalan batu yang berliku. Di sana, seorang pegawai muda bernama Encik Harun menyambut kami dengan senyuman mesra. Rumah keluarga kamu ada kaitan dengan peristiwa penting di sini, katanya sambil menunjukkan dokumen lama dan peta tangan yang menggariskan kawasan sekitar. Aku memerhati peta itu dengan teliti. Apa kaitannya dengan bilik rahsia dan buku harian yang kami jumpa? Encik Harun menjelaskan, ada cerita tentang sebuah keluarga yang hilang dalam tragedi 50 tahun lalu.
Rumah itu dianggap berhantu kerana rahsia yang tidak terungkap. Azman mengerutkan dahi. Adakah keluarga itu keluarga kita? Encik Harun mengangguk perlahan. Berdasarkan dokumen yang kami ada kaitan langsung. Aku menarik nafas dalam. Rasa takut dan ingin tahu bercampur baur. Apa yang perlu kami lakukan? Encik Harun memberikan kami salinan dokumen dan berkata, teruskan penyelidikan. Semakin dalam kamu gali, semakin banyak kebenaran yang akan keluar. Dalam perjalanan pulang, aku dan Azman berbincang dengan serius. Kita kena teruskan, Aisyah. Ini bukan sekadar cerita lama, ini tentang keluarga kita. Aku mengangguk, aku tahu. Tapi aku takut, abang. Takut apa yang kita akan jumpa? Azman menggenggam tanganku erat, kita hadapi sama-sama. Malam itu, aku memakai kebaya moden berwarna merah jambu lembut dengan rendah halus di lengan dan leher. Kain songket yang membalut pinggangku berkilau di bawah cahaya lampu. Tudung satin berwarna putih melilit kemas, menambah aura anggun dan berani. Kasut tumit tinggi berwarna nude membuatkan aku merasa lebih yakin walaupun hati penuh dengan persoalan. Di rumah, aku membuka kembali fail yang Haris bawa. Di dalamnya terdapat surat-surat lama, gambar keluarga, dan peta yang menunjukkan tempat-tempat penting di kampung kami. Aku rasa seperti menyelami sebuah dunia yang selama ini tersembunyi. Tiba-tiba, telefon berdering sekali lagi. Suara di hujung talian berkata, Aisyah, hati-hati dengan apa yang kamu cari. Ada orang yang tak mahu kebenaran ini keluar. Aku menggigil sedikit. Siapa kamu? Telefon terputus. Aku tahu, perjalanan ini bukan mudah. Dengan tekad yang baru, aku bersiap untuk malam yang penuh misteri. Aku tahu, setiap langkah membawa aku lebih dekat kepada kebenaran yang selama ini terpendam. Apakah rahsia sebenar keluarga kami? Dan siapakah yang mahu menutup mulut kami dengan segala cara? Malam itu, aku bersedia untuk hadapi apa sahaja yang datang. Kerana aku Aisyah, dan aku tidak akan biarkan rahsia ini menguasai hidupku. Malam itu, aku duduk di balkoni rumah dengan angin sepoi-sepoi menyentuh kulit, membawa aroma dedaun basah selepas hujan. Aku memakai jubah labu warna ungu lembut yang membalut tubuhku dengan anggun, lengan bajunya sedikit longgar menampakkan kulit halus di pergelangan tangan. Tudung satin berwarna kelabu muda dililit kemas, menambah kesan elegan pada penampilanku. Kakiku berselipar kulit hitam nipis. Setiap langkahku terasa ringan walaupun hati penuh dengan beban. Azman duduk di sebelahku, memakai kemeja batik rona coklat dengan corak tradisional yang ringkas. Wajahnya serius tetapi cuba menyembunyikan keresahan yang jelas terpancar di matanya. Aisyah, aku rasa kita tak boleh tunggu lagi. Kita perlu ke kampung sebelah, tempat nenek dulu tinggal. Mungkin ada petunjuk di sana, katanya perlahan. Aku mengangguk, betul. Semakin kita tunggu, semakin banyak rahsia yang tersembunyi. Kami bersiap-siap dengan segera. Aku memilih baju kurung moden berwarna hijau zamrud dengan sulaman halus di bahu dan lengan. Kainnya membalut tubuhku dengan kemas, menampakkan sosok yang anggun namun penuh keberanian. Tudung bawah berwarna krem melilit kemas di kepala, dan kasut tumit rendah coklat tua melengkapkan penampilan. Kami menaiki kereta lama ibu, meluncur perlahan di jalan kampung yang berliku, dikelilingi pokok-pokok tinggi yang menjulang. Suasana malam sunyi, hanya bunyi enjin dan angin yang sesekali berdesim menyapa daun-daun kering. Sesampainya di kampung itu, kami disambut oleh suasana yang berbeza rumah-rumah kayu yang usang, jalan tanah yang berdebu, dan lampu jalan yang malap. Wajah-wajah tua kelihatan sibuk dengan rutin malam mereka, namun ada yang memandang kami dengan pandangan penuh rahsia. Kami bertemu dengan Pak Mat, seorang lelaki tua yang dikenali sebagai penjaga sejarah kampung itu.
Dia memakai baju Melayu lusuh dan sarung songkok yang sudah pudar warnanya. Matanya tajam walaupun rambutnya sudah putih. Pak Mat, kami datang untuk mencari jawapan tentang keluarga kami. Aku memulakan bicara dengan sopan. Pak Mat mengangguk perlahan. Aku tahu. Cerita lama itu masih hidup dalam hati kami. Tapi hati-hati, bukan semua orang mahu kebenaran terbongkar. Azman bertanya, apa yang boleh kami lakukan? Pak Mat membawa kami ke sebuah rumah kayu lama yang penuh dengan barang-barang antik dan buku-buku tebal. Di sini ada surat-surat dan catatan yang mungkin membantu. Kami mula menyelidik, membuka kotak demi kotak yang berisi dokumen lama dan gambar hitam putih. Aku melihat sebuah gambar seorang wanita muda, mengenakan baju kebaya merah dengan senyuman yang sayu tapi penuh misteri. Tuan ini siapa? Aku bertanya. Pak Mat menjawab, itu ialah Mak Jah, nenek moyang keluarga kamu. Dia mempunyai rahsia besar yang tidak pernah diceritakan. Aku terdiam. Rahsia apa? Pak Mat menghela nafas. Ada kisah cinta dan pengkhianatan yang menyebabkan keluarga kamu terpisah dan rumah itu menjadi sunyi. Azman mengusap dagu. Bagaimana kami boleh selesaikan ini? Pak Mat memandang kami tajam. Kamu mesti pergi ke rumah lama di bukit sana. Di situ ada petunjuk terakhir. Kami bersiap untuk perjalanan keesokan harinya. Namun malam itu suasana menjadi tegang apabila suara-suara aneh kedengaran di luar rumah. Bayang-bayang misteri melintasi jendela, membuatkan bulu roma meremang. Aku mengenakan baju tidur berwarna merah marun dengan rendah halus di tepi, rambutku dibiarkan terurai dengan gelombang lembut. Kasut selipar kecil berwarna hitam terletak rapi di tepi katil. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk perlahan. Aku melangkah ke pintu, jantung berdegup kencang. Di luar berdiri seorang wanita muda dengan mata yang sayu, mengenakan baju kurung putih bersih. Siapa kamu? Aku bertanya dengan suara gemetar. Dia tersenyum pahit. Aku ada jawapan yang kamu cari, tapi tidak di sini. Aku mengangguk. Di mana? Wanita itu menunjuk ke arah bukit. Di sana, segalanya bermula dan berakhir. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Malam itu, aku berjanji pada diri sendiri untuk terus mencari kebenaran, walaupun bayang-bayang masa lalu semakin menghimpit. Apakah yang menanti kami di rumah lama itu? Dan siapakah wanita misteri yang muncul di tengah malam? Rahsia semakin rapat, dan aku bersedia untuk hadapi segala kemungkinan. Malam itu, aku berdiri di hadapan rumah lama yang terletak di puncak bukit, dikelilingi oleh rimbunan pokok dan kabus tebal yang menyaluti suasana dengan misteri. Aku mengenakan baju kurung moden berwarna biru tua dengan sulaman halus di bahagian lengan dan dada. Tudung bawah berwarna kelabu lembut melilit kemas di kepala, menambah aura anggun dan tenang. Kasut tumit rendah hitam menyentuh lantai berdebu dengan langkah penuh keyakinan walaupun hati dipenuhi rasa gentar. Azman di sisiku, memakai baju Melayu tradisional berwarna hitam dengan songkok yang sedikit miring. Wajahnya serius, namun matanya penuh tekad untuk mencari jawapan kepada segala misteri yang membelenggu keluarga kami. Kami membuka pintu kayu rumah itu perlahan-lahan, bunyi kreak bergema di ruang tamu yang gelap dan berdebu. Cahaya bulan yang lembut menembusi tingkap, membentuk bayang-bayang yang menari-nari di dinding. Bau kayu lapuk dan debu memenuhi udara, membawa nostalgia dan ketegangan serentak. Di tengah rumah, kami menemui sebuah peti kayu besar yang tertutup rapat, dihiasi ukiran bunga dan corak tradisional Melayu yang penuh rahsia. Aku mengeluarkan rantai emas dari leher dan memegangnya erat, seolah-olah ia memberiku keberanian. Azman mengambil nafas panjang dan membuka peti itu dengan perlahan. Di dalamnya, terdapat surat-surat lama, gambar hitam putih, dan sebuah kotak kecil berlapis kain sutera merah. Aku meraih kotak itu dengan tangan bergetar. Ketika membuka penutupnya, aku menemukan sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit yang berkilauan.
dihiasi batu zamrud kecil di tengahnya. Tuan punya kalung ini adalah nenek moyang kita, bisik Pak Mat yang turut bersama kami. Kalung ini adalah simbol janji dan pengorbanan. Aku memandang kalung itu, terasa seolah-olah ia memancarkan aura yang kuat dan penuh makna. Tiba-tiba, suara sayup-sayup kedengaran dari sudut rumah. Bayang-bayang sama muncul, menampakkan sosok seorang wanita muda dengan baju kebaya merah dan senyuman yang sayu. Ini dia, aku berbisik, wanita dalam gambar. Wanita itu melangkah mendekat, matanya penuh air mata. Kalung ini adalah kunci. Ia menyimpan rahsia cinta dan pengkhianatan yang memisahkan keluarga ini. Aku bertanya dengan suara bergetar, apa yang perlu kami lakukan? Dia menjawab, kembalikan kalung ini kepada tempat asalnya di rumah itu, dan kebenaran akan terbongkar. Kami mengikuti petunjuk itu, meletakkan kalung di atas sebuah altar kecil yang tersembunyi di balik dinding. Tiba-tiba, lantai bergetar perlahan dan sebuah peti tersembunyi terbuka di hadapan kami, menampakkan dokumen rahsia dan surat cinta yang tidak pernah diketahui. Azman membaca surat itu dengan penuh emosi. Ini surat dari nenek kepada seorang lelaki, janji yang tidak ditepati dan pengorbanan yang besar. Aku menahan air mata. Ini semua sebab keluarga kita terpisah selama ini. Pak Mat mengangguk. Rahsia ini akhirnya terbongkar. Tapi ada satu lagi yang perlu kamu tahu. Tiba-tiba, pintu belakang rumah terbuka dengan sendirinya, dan angin dingin menyapu masuk, membawa bau tanah basah dan daun kering. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh kedutan dan mata yang tajam muncul dari kegelapan. Dia memakai baju Melayu lusuh dan songkok hitam yang lusuh. Aku adalah penjaga rahsia ini, katanya dengan suara berat, dan inilah masa untuk kamu semua menghadapi kebenaran yang sebenar. Aku dan Azman saling berpandangan, hati berdegup kencang. Apakah kebenaran yang masih tersembunyi? Dan siapakah lelaki tua itu sebenarnya? Malam itu, di rumah lama di puncak bukit, kami berdiri di hadapan rahsia yang selama ini terkunci rapat, bersedia untuk mengungkap cerita yang akan mengubah segalanya. Aku berdiri tegak di tengah ruang tamu rumah lama itu, memakai baju kurung moden berwarna merah bata yang memeluk bentuk tubuh dengan anggun tanpa berlebihan. Tudung bawah sutera berwarna coklat keemasan melilit kemas di kepala, menonjolkan wajahku yang penuh tekad. Di kakiku, kasut tumit rendah hitam berkilat menambah seri langkahku yang tenang namun penuh keberanian. Lampu gantung kuno memancarkan cahaya lembut, mencipta bayang-bayang yang menari di dinding kayu rumah tua ini. Di hadapanku berdiri lelaki tua yang baru saja muncul, mengenakan baju Melayu lusuh berwarna kelabu gelap dan songkok hitam yang sudah pudar warnanya. Matanya tajam menatap kami, penuh dengan rahsia yang belum terungkap. Saya penjaga rahsia keluarga ini, suaranya serak namun tegas. Namaku Pak Razak, dan aku tahu segala yang berlaku bertahun-tahun lalu. Azman melangkah ke hadapan. Pak Razak, kami mahu tahu kebenaran. Apa yang telah berlaku sebenarnya? Pak Razak menghela nafas panjang, kemudian mula bercerita. Dulu, nenek moyang kalian terlibat dalam konflik besar yang melibatkan tanah dan keluarga. Ada pengkhianatan yang menyebabkan perpecahan dan kehilangan yang mendalam. Aku menatap lelaki tua itu, kenapa semua ini disembunyikan selama ini? Pak Razak menunduk, untuk melindungi keluarga dan kampung dari kesakitan yang lebih besar. Tapi rahsia ini telah menjadi beban yang memisahkan kamu semua. Aku mengusap rantai emas di leherku. Bagaimana kami boleh membetulkan semuanya? Pak Razak menunjuk ke arah peti kayu yang terbuka di tengah bilik. Di dalam peti itu ada surat-surat dan dokumen yang akan membantu kamu memahami dan menyelesaikan kisah ini. Azman mengambil surat-surat itu dengan hati-hati, membacanya satu persatu. Ini surat-surat lama yang menceritakan tentang janji yang dilanggar dan anak yang hilang. Aku merasakan air mata mula mengalir. Ini semua menyakitkan,
Tapi aku mahu keluarga kita bersatu semula. Pak Razak tersenyum lembut. Skim yang aku harapkan. Tapi ada satu perkara lagi yang perlu kamu lakukan. Aku bertanya, apa itu? Dia mengeluarkan sebuah kunci emas kecil dari dalam sakunya. Kunci ini akan membuka sebuah bilik rahsia di rumah ini. Di situ kamu akan menemui bukti terakhir yang akan menyelesaikan segala misteri. Kami semua menuju ke bilik rahsia yang belum pernah dibuka selama puluhan tahun. Aku memegang kunci itu dengan penuh harapan dan ketegangan. Pintu bilik itu terbuka perlahan, menyinari ruang kecil yang penuh dengan barang-barang lama, lukisan dan sebuah kotak kayu kecil. Aku membuka kotak itu dan menemui sebuah dokumen rasmi serta sehelai kain sutera merah dengan corak bunga emas yang halus. Dokumen itu mengandungi surat wasiat dan pengakuan dari nenek moyang kami, yang menjelaskan segala pengkhianatan dan janji yang tidak ditepati. Azman menatap aku. Ini adalah kebenaran yang kita cari selama ini. Aku mengangguk. Kita perlu berkongsi cerita ini dengan keluarga dan memperbaiki apa yang telah rosak. Pak Razak tersenyum. Dengan kebenaran, kamu semua boleh mulakan kehidupan baru. Di saat itu, aku merasakan beban yang lama terangkat dari bahu, dan harapan baru menyinar dalam hati. Tapi di luar, bayang-bayang gelap bergerak perlahan, seolah-olah menanti saat untuk muncul kembali. Rahsia mungkin sudah terungkap, tapi misteri baru sudah menanti di hadapan. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Dan aku bersedia untuk apa sahaja yang bakal datang. Malam itu, aku berdiri di beranda rumah tua kami di Lenggong, mengenakan baju kurung moden berwarna merah marun yang memeluk tubuhku dengan anggun tanpa berlebihan. Tudung satin hitam yang dililit kemas menambah seri wajahku yang penuh tekad dan keazaman. Kakiku memakai kasut tumit rendah berwarna hitam yang mengeluarkan bunyi lembut tep-tep di atas lantai kayu usang. Angin malam yang sejuk menyapu lembut rambutku yang terurai, membawa bisikan-bisikan rahsia yang belum terjawab. Di hadapanku, Azman dan Ibu berdiri berdampingan, wajah masing-masing memancarkan kelegaan dan harapan baru. Setelah segala rahsia dan misteri yang bertahun-tahun tersembunyi, kami akhirnya menemui kebenaran yang selama ini mengikat keluarga kami. Namun, tepat ketika kami menghela nafas lega, telefonku berdering. Suara di hujung talian itu dingin dan penuh teka-teki. Aisyah, kamu fikir ini sudah selesai? Rahsia yang kamu temui hanyalah permulaan. Ada satu lagi wajah yang perlu kamu kenal, dan satu rahsia yang lebih gelap menanti untuk dibongkar. Aku memandang Azman dengan mata terbeliak, hati berdegup kencang. Siapa itu? Apa maksud dia? Telefon terputus tanpa memberi jawapan. Suasana malam menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Aku memegang erat rantai emas di leherku, simbol kekuatan dan harapan kami. Perjalanan ini belum berakhir, Azman. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu kita. Azman mengangguk. Kita akan hadapi bersama-sama apapun yang datang. Di sekeliling kami, bayang-bayang gelap bergerak perlahan, seperti menunggu saat yang tepat untuk menyingkap rahsia terakhir. Aku tahu, kisah kami masih belum selesai. Dan dalam gelap malam ini, aku bersiap sedia untuk melangkah ke babak baru yang penuh misteri, keberanian, dan cinta. Ini bukan hanya tentang rahsia keluarga lagi. Ini adalah tentang siapa aku, Aisyah, dan bagaimana aku akan menghadapi takdir yang telah tertulis untukku. Sampai di sini dahulu kisah kami. Tapi tunggu kerana di suatu tempat, bayang-bayang itu masih mengintai, menanti saat untuk kembali. Dan aku tahu, suatu hari nanti, rahsia yang lebih gelap itu akan memanggilku lagi. Adakah aku bersedia? Hanya masa yang akan menentukan.